Sebelum aku buat video unboxing Apple Watch Ultra 3 baru aku ni, aku kena tanggalkan dulu jam yang aku pakai sekarang ni. Yang ni adalah Suunto Race S. So, simpan dulu Jom unbox Apple Watch Ultra 3. Okey, cantik kotak dia. Kita buka satu persatu. Lama. Bau kedai. Okey, dia ada bagi satu kad. Bagi besar kad ni, nampak? Function dia. Sebenarnya aku dah pernah guna Apple Watch Ultra yang pertama punya dulu. Cuma yang tu aku dah swap dengan adik aku, dan untuk yang Apple Watch Ultra tu aku tak beli sebab macam tak perlu pun. Dan sekarang ni bila keluar yang ketiga, aku rasa macam aku nak kembali ke Apple Watch. So, ni aku ambil warna hitam. Cantik Dan tali dia aku ambil tali trail loop size S warna hijau. Nak unbox tali dulu ke nak unbox jam dulu? Kita unbox jam dululah ni kotak dia cantik Kotak dia jangan koyak-koyakkan. Korang boleh simpan kotak dia ni. Kotak ni kita buka. Dua-dua yang kita buka. Wah, ni kosong. Ada dua benda. Satu jam, satu lagi ni kotak yang ada kabel charger dia. So, charger dulu kita buka. Ush. Dan ini adalah pengecas dia. Lepas tu, ini adalah jam dia. Warna hitam aku ambil saja je sebab yang nombor satu dulu aku pakai yang warna grey, silver ke grey. So yang ini aku dapatkan warna hitam pula lah. Nak tukar selera. Ni dia. Cantik kan? So kita tekan lama-lama untuk onkan dia. Tada. So next, tali pula. Tali dia ni saja aku ambil trail loop. Sebab tali yang sebelum ni aku ambil yang Alpine. Dan juga aku pernah gunakan tali yang untuk underwater tu. So kali ni aku nak ambil yang trail loop pula. Sebab nampak macam lawa juga dia punya tali ni. Walaupun dia strap-strap kan. Tapi tak apalah. Kita try dan guna je lah Okay, tali dia ni. Wah. Cantik kan? Warna hijau cantik. Bagi akulah dia ada 3 warna. Hijau, biru dan juga hitam. Aku ambil warna hijau lah sebab nak nampak dia macam menyelah sikit. Biasalah kita mencapap kan. Ni saiz S So, pasangkan macam ni satu. Macam ni satu. Yang ni dia jenis loop tau. Loop ni dia jenis macam ni lah. Jenis macam gelang. So, korang kena masukkan tangan macam ni. Dan korang boleh strap, tarik supaya dia ketat. Mantap. Dah lama tak rasa pakai Apple Watch. So, sekarang ni nak set up dia punya jam. Dekat aku punya iPhone. Senang je nak set up. Tapi untuk Apple Watch Ultra 3 ni, korang kena gunakan iOS 26 dan ke atas tau. Untuk 18, ada member aku buat, dia tak jadi. So, kena update korang punya iOS jadi iOS 26. So, scan. Nampak tak aku punya backup-backup semua ni? Tapi aku rasa macam aku nak jadikan dia sebagai jam yang baru. So, aku akan set up as new Apple Watch je lah yang bawah ni. Nampak dia set up untuk kaki tangan kiri ke tangan kanan. Lepas tu, setting lah dia punya benda-benda semua ni Disebabkan Apple Watch ni dia ada GPS dan juga selular, jadi aku akan set up terus mobile dekat sini. So, kalau aku nak pergi lari ke apa, aku tak payah bawa aku punya phone. Hanya perlu bawa jam ni sahaja. Dan dah siap.